Di sebuah kota lama yang tidak pernah tidur, langkah manusia berlalu dengan 1000 cerita. Melaka, tanah di mana doa dari langit yang berbeza berpadu di bawah sinar matahari yang sama. Di sini, kepercayaan bukan dinding pemisah, tetapi jambatan yang menghubungkan hati manusia. Dari menara Masjid Tanjung Keling, gema azan memanggil insan kepada kedamaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap sujud, setiap lafaz bukan sekadar ibadah, tetapi cerminan kasih dan syukur atas kehidupan yang damai. Di sini, Islam bukan hanya agama, ia adalah cara bernafas dalam harmoni. Tuan Sri Muhammad Saleh. 51 tahun. Saya asal daripada Kuala Lumpur. Perpaduan dalam konteks berbilang bangsa di Malaysia. Perpaduan kalau kita lihat daripada segi konteks dalam Malaysia, sebab kita ada pelbagai bangsa, kita lihat daripada segi penerimaan dan juga kita punya keserasian bersama, terutamanya daripada segi budaya, daripada segi kita punya kepercayaan dan juga daripada segi kita punya tata cara hidup. Yang mana di Malaysia ini kita boleh lihat bahawa kita telah asimilasikan ketiga-tiga bangsa ini melalui budaya, melalui kepercayaan dan juga makanan itu sendiri telah menjadikan satu ikon ataupun satu lambang simbol kepada mualah bukan di Malaysia. Sekarang ini telah menjadi satu simbol di seluruh dunia bahawa melalui perpaduan ini di Malaysia ini, mana kita boleh menerima antara satu sama lain gitu. Dan daripada melalui itulah kita dapat membina dikatakan perpaduan Malaysia itu, di mana semua bangsa, tak kira Melayu, India, Cina dan juga bangsa lain dapat bersatu melalui perpaduan dikatakan perpaduan Malaysia. Beberapa langkah dari situ, bau colok mula memenuhi udara. Di kuil Cheng Hun Teng, doa dalam bahasa kuno naik bersama harapan untuk keamanan. Walau lafaznya berbeza, jiwa yang berdoa tetap sama, mencari cahaya di tengah dunia yang sering kelam. Saya nama Yap Li Cheng. Tinggal Aimole, Melaka. Umur saya 59. Melayu pun ada masuk. Tengok-tengok ambil gambar. India lagi suka. Cina tak payah cakap lah. Lagi suka lah kan. Semua okey. Pergi, kalau India Raya ajak, pergi juga. Kalau Melayu ajak, saya punya rumah sebelah-sebelah pun India ada, Melayu pun ada, semua ajak, semua pergi. Saya rumah itu kampung semua India, semua Melayu. Kita semua sama baik. Bila lalu dia orang Melayu budak kecil pun, nanti pagi India pun sama. Kalau saya lalu pun, hello, morning. Macam ini. Kita punya kampung sana, kalau pintu tak tutup pun tak takut. Semua okey. Tak ada takut, tak masalah. Dan di Arul Migu Poyata Vinayagar, warna dan bunyi bersatu dalam tarian keagamaan. Setiap langkah, setiap taburan bunga adalah simbol kasih dan persefahaman. Di bawah naungan Tuhan yang pelbagai nama, manusia belajar menerima dan mencintai perbezaan. Nama saya Ramu Nazir, umur 54, tinggal Durian Tunggal, Melaka. Terima hakikat, walaupun dia apa agama bangsa betul langsung lah, pasal tak ada yang mengajar jahat. Dia dengan dia punya adat, kita dengan kita punya adat, terima je. Dan macam satu perayaan ke apa-apa, enjoy je lah. Tak payah ikutkan perasaan ke hati terlalu sangat. Cukup nikmati.
apa yang kita ada dalam diri. Dan contoh makanan, kita makan apa yang Melayu boleh masak, kita nak makan, kita makan. Daripada segi makanan, sambutan perayaan, sama-sama lah kita sambut, tak kira hari raya ke tahun baru Cina ke Christmas ke Deepavali ke, sama-sama lah sambut. Tak salah bagi saya. Kunjung mengunjungi, sedap. Okay lah. Yang gereja, masjid, tokong dan kuil ni semua menunjukkan kita punya perbezaan kaum. Walaupun lain bahasa, lain bangsa, tapi satu je kepercayaan pada Tuhan. Kalau kita takut dunia dan akhirat, syurga dan neraka, ikut. Pasal setiap agama ada dia punya kitab sendiri kan. Quran, Bible, Bhagavad Gita. Belajarlah. Apa salah belajar? Tak salah. Tak kira apa channel lah. Sama ada Melayu, Cina, India. Important bila dia orang start. Kalau macam Melayu, kena cakap Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum. Cakap Wanakem. Cakap Cawahan dalam 3 bahasa. Setiap rancangan bila ada membuat pengumuman dalam 3 bahasa, perkataan pertama lah, cari yang paling baik.